Yang lambat tu no comment lah. Kalau dah kerja dengan orang macam tu, kalau boleh tegur, tegur lah. Kalau tak boleh tegur, hadaplah sampai habis. Kalau nak bergaduh nanti kan kita ada masa muka, time kat set, tak seronok. Betul lah tu, kalau boleh tegur cara elok. Itu lebih baik daripada bermasam muka kan. Izam berkata dia terbuka sekiranya diberi peluang bekerjasama dengan mana-mana pelakon tambahan untuk bergandingan dengannya, asalkan tahu adab dan berdisiplin ketika di set penggambaran. Kata Izam lagi, dia juga tidak memandang status atau populariti sebagai jurang antara dirinya dengan mana-mana pelakon baru lain. Wah, bagus tu Izam. Tapi nak tahu juga, ada ke yang buat hal dengan Izam ketika di set je? So far saya tak ada masalah pun nak kerja dengan siapa-siapa. Yang penting cara kerja okey, dan saya tak memilih pun nak siapa heroin ke apa, tak ada. Tu bukan saya punya tujuan lah nak berlakon. Kalau saya contoh lepas ni saya berlakon hero drama lain pun, heroin baru yang tak kenal pun tak apa. Asalkan lakonan dia sampai, insya-Allah cerita tu boleh pergi. Kenapa Izam? Ada setengah pelakon dia sangat menjaga standard itu kan. Maksudnya kalau berlakon dengan orang yang mungkin agak kurang popularnya berbanding dengan awak, mungkin populariti tu dia akan tumpang awak. Sebaliknya, nak kata popular sangat pun saya tak adalah popular sangat. Orang kenal tu kenal lah, tapi popular sangat tu tidaklah. Cuma itu bukan isu utama lah bagi saya. Macam bagi saya, masing-masing ada peringkat masing-masing. Saya pun pernah berada dekat keadaan yang baru nak masuk, baru nak pegang watak-watak utama kan. Jadi bagi saya tu tak ada masalah. Dia tak ada nama ke apa ke, asalkan lakonan sampai, insya-Allah cerita tu boleh pergi. Tumpang populariti tu baguslah kalau dia boleh tumpang populariti orang. Contoh saya lepas ni saya shoot dengan Fazura lah kononnya. Itu rezeki hidup saya. Itu pun kalau Fazura pun okey. Saya rasa dia pun tak ada masalah. Macam Fasha sebelum ni shoot cerita yang Ustaz tu kan. Ustaz tu dia dah lama berlakon, cuma nama tak ada lagi. Dia okey. Saya respect benda-benda macam tu. So benda tu kita tak ada satu macam apa standard yang aku popular macam ni, aku nak hero yang popular macam ni. Bagi saya it's not good like that lah. Macam kalau kita boleh bekerjasama, cerita tu memang akan boom. Itu je saya boleh cakap. Izam, kalau macam awak berlakon dengan pelakon-pelakon baru sekarang kan, kalau kita tengok sekarang isu di media sosial tempat artis banyak mensuarakan yang pelakon baru tak berdisiplin, datang lambat apa semua. Jadi bila sepanjang awak bekerja dengan mereka, ada tak benda tu berlaku sebenarnya? So far set ni semua datang awal. Saya sendiri pun kena datang awal. Saya sendiri pun akan awalkan lagi sebab kita bekerja dengan production China. Production Chinese ni diorang memang titik beratkan masa. Lambat 15 minit diorang akan tanya kenapa lambat. Bila bekerja dengan orang yang punctual, kita akan jadi punctual, dan kita pun memang daripada awal sebelum ni pun saya memang terapkan disiplin. Saya pun bersukan kuda yang berdisiplin. So memang kita dah terapkan masa-masa tu. Saya pun pergi mana-mana saya akan datang awal. Yang lambat tu no comment lah. Kalau dah kerja dengan orang macam tu, kalau boleh tegur, tegur lah. Kalau tak boleh tegur, hadaplah sampai habis. Kalau nak bergaduh nanti kan kita ada masa muka, time kat set, tak seronok. Jadi kalau boleh tegur, tegur. Kalau dia buat lagi, tak apalah kan. Mungkin rezeki dia lepas ni orang sekeliling akan judge nak ambil ke tak nak. Sebab kalau lambat dia dah menyusahkan orang lain. Dia bukan pelakon baru je, pelakon lama pun ada juga dia terlambat. Ada je. Ada je. Bila kita hadap dengan benda macam tu, kalau boleh kita jangan nak marah lah. Sebab bila marah kat set tu kita nak berlakon dengan dia. Tegur boleh, mungkin kita boleh sampaikan dekat production manager untuk tegur dia. Bukan kita secara direct nak tegur sebab kita nak bekerja kan. So kalau bab tu saya pun no comment sebab so far alhamdulillah saya kerja jarang saya kena dengan orang yang datang lambat.